Hai rakan, korang tahu tak? Actually kan, ada cara mudah je untuk kita dapatkan bonus sehingga RM250 kan. Banyak tu kan, nak tahu tak macam mana? Jom, sini Bro Gap tunjuk. Jadi, rakan, untuk pengetahuan korang tahu tak? Kalau korang refer atau korang ajak mana-mana member korang untuk jadi rakan pemandu, kita ada referral bonus ni guys, di mana korang akan dapat RM100 dan kawan yang korang refer tu pun akan dapat RM100 juga. Wish. Tetapi ni lagi special untuk kempen kali ni guys. Jikalau korang punya kawan tu layak untuk perkhidmatan yang lain, korang akan dapat lebih banyak bonus tu. Sehingga RM250 guys. Dan step tu sangatlah mudah. Pertama sekali, korang buka dulu korang punya Grab Driver app. Selepas tu, korang tekan profile dekat bawah sini. Bila korang tekan profile ni, korang ada banyak option untuk tekan di sini. Senang saja korang tekan dekat referrals. Bila korang tekan kat referrals, korang akan dapat beberapa option juga. Tetapi untuk yang paling senang, korang just tekan butang refer now ni. Butang warna hijau ni. Bila korang tekan, korang akan dapat beberapa option lah untuk share korang punya referral code tu. Korang boleh share dekat WhatsApp, korang boleh share dekat message. Begitu mudah sahaja guys. Untuk kempen ni ada dua syarat yang sangat penting. Mesti ada syarat guys. Nak dapat duit mesti ada syarat. Syarat pertama, korang dengan kawan yang korang nak refer tu mestilah berada dan mendaftar di bandar yang sama. Kalau dari KV lah dulu. Takkan satu dari KV, satu dari Penang. Tak boleh guys. Yang kedua, ini pula sangat simple. Kawan yang korang refer tu haruslah complete 30 trips dalam masa 30 hari selepas akaun dia dah on lah, dah aktif lah. So selepas kawan korang tu dah complete 30 trip dalam masa 30 hari, korang dan juga kawan korang akan mendapat bonus referral tu. Bestnya duit kan? Macam tu lah guys. Jadi once again, kalau korang lupa cara nak mendaftar ataupun proses pendaftaran bersama Grab yang korang nak ajar kawan korang tu, nantikan video kita orang yang seterusnya.